Okay guys, so hari ni kita nak review motor ni. Kita tengok macam mana, betul ke motor ni ada banyak problem. So macam korang tahu, motor ni RS457 aku ni aku dah pakai dekat setahun lebih dah juga. Mileage pun dah dekat dalam 26,000 macam tu lah. So kira ni dah kira high mileage lah. So memang dah fully break in, dah first major dah pun. So sekarang ni kita nak try review lah motor ni. Kita review, full review lah ni kita. Kita buat full review motor ni. So motor ni kalau macam korang tengok ni kan, dia punya setup memang cun lah. Aku suka dia punya berat dia. Motor ni memang ringan lah. Kau tengok, kau nak buat, kau nak angkat pun senang. Lepas tu motor ni dia punya ketinggian dia tak terlampau tinggi lah. Sebab kau tengok ni, kaki aku still boleh jejak lagi, walaupun ada jengkit sikit. Tinggi aku dalam 170 cm je. Tapi memang cun lah tinggi ni untuk aku lah. Motor ni dia macam mana kata, dia tak terlampau tinggi lah bagi aku. So sekarang ni kita nak try tengok dulu dia punya meter. Aku nak cerita sikit pasal dia punya meter lah, feature-feature apa dia ada kan kat meter dia. So macam korang tengok, dia ada mode lah. Sekarang tu dalam sport mode. Kau boleh tukar sport mode ni jadi mode lain. Ni eco, rain. Tu ada 3 mode lah, eco dengan rain dengan sport. Mostly dia punya ni just untuk throttle response lah, untuk korang bawa dia. Sebab kan dia punya ni dah ada electronic apa? Electronic throttle lah panggil. Dia electronic throttle lah, right by wire. So dia boleh adjust lah benda tu. Kau boleh adjust benda tu senang. Lepas tu kat sini kau boleh adjust dia punya traction. Macam sekarang ni ATC 1, kau naikkan jadi ATC 2, ATC 3. So dia boleh adjust dan kau boleh off. Kau hold lama-lama dia boleh off. Lepas tu dia ada ABS belakang. ABS belakang pun kau boleh off kat. Kau hold lama-lama, dia dah off ABS belakang. So sekarang ni dia tak ada ABS lah kat belakang. So kita boleh on balik lah semua ni. On balik. So kalau tak ada ABS belakang, kau boleh slide lah belakang macam kata. Okay, satu lagi dia punya sitting position dia tak terlalu agresif lah. Kalau macam korang tengok, dia punya handlebar kan, dia ada riser kat sini. So dia agak tinggi sikit, tapi dia still bongkok agak lah. Tapi dia tak terlampau menuduk sangat. So dia kira macam just nice je untuk ketinggian dia lah. So sekarang ni kita nak try start engine dulu, dengar bunyi engine macam mana. So let's go. Tu dia bunyi engine. Ni ada exhaust AC project lah, kau boleh dengar bunyi exhaust dia. Okay guys, so macam korang tahu, motor ni dia punya horsepower dia dah 47 HP je. Horsepower dia tak terlampau tinggi sebab dia kena ikut A2 license dekat Europe punya. Europe ke UK aku tak ingat. Dia ada A2 license. License diorang kena berat kena 175 kilo ke bawah. Lepas tu dia punya apa panggil tu? Dia punya horsepower kena 47 HP dan itulah 47 HP. Sebab tu diorang limitkan dia punya horsepower sampai situ. Kalau korang tengok lah motor macam lain kan, horsepower dia tinggi sikit sebab dia tak ikut sangat A2 license tu kan. Dia ikut market yang mana negara diorang jual. Tu yang diorang tak ikut tu. Lepas tu satu lagi yang pasal motor ni kan, aku paling suka pasal motor ni lah dia punya frame dia. Frame dia kalau kau tengok sini, dia memang full aluminium frame lah. So memang sedap. Bila kau bawa motor tu kan, feel dia memang best. Kau tarik, dia punya 47 HP tu memang best lah. Lepas tu korang dah tukar exhaust AC project lah kan. AC project tu memang syadu. Tu kau downshift, tu habis lah bila ada motor yang kau boleh buat full system exhaust macam ni kan. Memang cun. Lepas tu dia punya macam suspension kan, bagi aku suspension dia agak kurang sikit lah untuk aku. Sebab aku biasa, sebab maybe berat badan aku lah. Berat badan aku dalam 100 kilo macam tu. So bila korang bawa motor kan, dia punya apa nama tu, dia punya rebound naik dia tu, rebound apa panggil, compression ke rebound aku tak ingat. Sebab aku dah adjust preload, dia macam naik laju sangat. So bila kau bawa kan, dia rasa macam agak melantun sikit lah. So dia kurang confidence sikit bila corner. Tapi dia punya chassis cun, memang chassis dia memang solid lah. Sebab dia aluminium kan, aluminium frame. Lepas tu dia ikat direct ke engine. So memang solid lah. Lepas tu motor ni kau nak daily pun best. Ada quick shifter lah kan. Quick shifter dia kena RPM tinggi baru sedap.
Untuk masuk smooth lah. Kalau kau nak masuk smooth, kau kena dah RPM tinggi lah. Oh yeah. Ini apa yang motor ada gear shifter Sebab time aku beli motor ni, antara motor yang CC sama macam ni, harga pun julat yang sama, motor ni je yang ada quick shifter up and down. Yang motor lain tu, kalau bila kau tambah quick shifter, yang kau dapat cuma quick shifter up and up je. Quick shifter down tak dapat. So dia tak best lah bila kau nak tu downshift kan. Macam ni kan, kau nak downshift senang. Dia menyenangkan kau nak downshift gear lah, tak perlu nak tarik clutch kan. Kau nak naik gear pun senang, just tarik je lever gear tu kan. Motor ni bunyi macam adu lah. Ni pula aku tak pakai silencer kan. Memang bunyi dia. Shadu shark. Memang best. Itu je lah. Motor ni aku suka pasal dia punya gear shifter. Ada gear shifter lah. Itulah antara sebab aku beli. Lepas tu design dia pula kan. Design dia memang iras abang dia kan. Motor-motor yang apa, motor lagi besar Aprilia. Dia ada 660, dia ada apa, RSV4 kan. Design dia memang lebih kurang sama kan, mirip-mirip, cuma dia kecil sikit. Bunyi dia pun memang sedap. Bunyi dia sama macam ni lah, Aprilia 660. Sebab dia punya configuration dia engine dia ialah 270 degree crank kan. So memang sama lah bunyi dia. Power delivery dia pun best. Lepas tu kalau korang bawa macam ni kan, jalan jam macam ni kan, kau boleh bawa redai lah, bawa macam ni. Kau boleh pakai jari boleh tak? Sebab throttle dia lembut tau. Dia throttle berwire, tapi throttle dia lembut sangat bagi aku. So kau boleh bawa macam ni lah. Kena bawa tegak. Bila tengah sangkut jam ke apa kan, kau jalan kat highway tengah relax, boleh bawa macam tu lah. Sebabkan motor ni ringan kan, korang nak bawa daily pun best tau. Sebab kau boleh senang nak menyelit-nyelit. Tak adalah kau rasa macam beban sangat. Sebab motor kalau motor berat, dia kalau bawa laju memang syok. Tapi bila dekat bawa slow kan, jalan jam ke, macam kau kena tolak dekat parking lot kan, time tu kau rasa lah berat dia tu. Kalau motor yang 200 kilo kan, kau boleh rasa beban dia macam mana. Tapi motor ni so far aku pakai dekat almost 2 year lah, 1 year lebih tu. Memang syok lah motor ni. Memang best tarik. So far bagi aku lah, motor ni kan, dia punya maintenance dia okay lah, not bad. Macam motor 2 silinder lain juga. Sebab CC dia macam 400 je, tapi minyak hitam dia pakai tak banyak pun. Dalam 3 botol je, 2.3 liter. So okay lah. So cost service dia dalam bawah RM300 kau boleh dapat. Sebab 200 lebih tu. Oil filter dia dalam murah je, 60 lebih tu. Taklah murah, lebih kurang macam motor standard motor besar lain lah. Tak adalah terlampau mengarut sangat kan. Apa lagi last time aku dah buat, aku dah buat valve clearance lah dia tu. Valve clearance major service lah. Valve clearance, air filter dengan spark plug kan, tu kira major lah. Aku habis dalam 1,500 macam tu. So far okay lah, 1,500 kan tu lah, bawah 1,500 tu. Lepas tu tayar pula, kalau cerita pasal maintenance kan, tayar depan dia pakai 110, belakang pakai 105 tayar standard dia. So tayar tu kalau kau cari kat market kan, tayar yang sedap boleh dapat dalam harga 800 RM800 macam tu dah kau boleh dapat tayar yang so compound je. Memang best bawa. Kalau motor 600cc dan ke atas kan, selalunya tayar diorang mesti akan pakai 12 depan, 18 belakang. Bila cc besar itu, tayar dia akan menjadi besar lah kan. So cost tayar korang tu kan, at least lah maybe 1,200 tu, 1,200 ke RM1,000 aku orang habis kat tayar. So kira banyak lah beza 1,000 lebih dengan 800 tu. So kira macam motor ni kira not bad lah. Kira memang pemilik korang nak beli kan, korang nak beli korang pakai hari-hari.
Okay guys, so sekarang ni kita nak sembang problem motor ni. Macam kau nak tahu, motor ni memang ada problem. Macam first aku beli, sebab aku punya motor first batch kan, aku dah kena water pump problem hari tu. Last year aku kena water pump problem. Water pump tu dah clear warranty lah, semua dah settle. Tapi time tu motor aku overheat lah time tu. Memang overheat gila. So aku dah claim water pump ni tu okay lah. Motor dah tak ada problem overheat lah. Sekarang ni apa lagi hari tu? Oh, time aku buat major service tu kan, aku tukar dia punya tensioner time tu. Tensioner dia tukar ikut warranty. So ada warranty aku tukar tensioner dia. Not bad lah. Lepas dah tukar tensioner tu, bunyi dah kurang. Dia tak ada bunyi apa, bunyi klik-klik tu dah kurang sikit. Ni bunyi standard lah, bunyi valve dia. Dia tak seteruk sebelum ni. Sebelum ni memang bunyi tensioner tu lah. Memang bunyi timing chain tu longgar kan. Sekarang ni dah okey lah sikit. Modification aku dah buat pun kat motor ni pun. Macam master pump ni aku dah tukar. Aku dah tukar master pump CB kan. Aku tukar exhaust tu. Aku dah tukar exhaust, aku tukar tail tidy dah buang, echo. Ni side mirror aku dah tukar winded ni. Adakah motor ni berbaloi ke tidak, itu ikut korang lah. Sebab sekarang ni dalam market sekarang ni ada motor China kan. Kompetitor dah banyak sekarang ni dengan market harga macam ni kan. Macam harga dia sekarang ni, kalau ikut harga baru dia ialah 34. So bagi aku agak mahal sebenarnya. Aku dapat motor ni murah sebab aku pre-order dulu kan. Kalau ikut harga sekarang ni, harga market dia memang mahal lah. Sebab korang boleh beli apa tu, share motor apa nama tu 675 kan, kau boleh dapat harga dalam 36 ke aku pun tak ingat 36 tu share motor tu ke ataupun share motor yang lain. Kalau ikutkan problem lain lah kan, motor ni yang kena kan, macam bateri tu problem tu memang tak solve lagi lah. Sampai sekarang tak solve lagi. Aku tak tahu bila orang nak solve problem bateri tu lah. Itu paling major lah aku rasa, problem bateri ni. Sebab bateri dia kan, kalau korang parking motor ni kan, korang parking seminggu je tu kan, bateri dia akan kong. Macam aku sekarang ni, aku punya paling teruk lah aku rasa. Sebab korang parking dah dalam masa 5 hari macam tu kan, bateri dia dah start kong lah. Korang susah nak start. Sekarang ni kalau aku punya motor, kalau parking memang tak boleh on seorang meter. So ada orang kata problem dekat meter, ada orang kata problem dekat rectifier. Tapi bagi aku rasa dekat rectifier lah. Sebab rectifier tu yang kawal kita punya power kat motor ni kan, dia punya electricity dia. So ada kemungkinan problem dari situ lah. Tangki minyak dia sebenarnya 13 liter je, kecil lah untuk motor ni. So kalau korang jenis jalan jauh tu kan, memang akan top up minyak lah. Mileage dia pun not bad lah kalau kau bawa standard. Kalau kau bawa relax kan, minyak dia maybe boleh tahan dalam 300 lebih kilometer tu boleh dapat range. Tapi kalau korang bawa jalan setan, memang 200 lebih je, 250, 280 macam tu je dia punya range boleh dapat. Kalau full tank motor ni memang teruk lah kalau kau bawa laju. Tapi kalau kau bawa relax macam 120, 110 kan, memang minyak dia memang safe lah. Dia untuk motor 500cc kan. Sedap punya shifter dia. Kau dapat up and down punya shifter lah, memang best. So kalau macam korang ada tanya kan, korang nak upgrade motor CC besar kan, kalau motor apa yang sesuai untuk korang kan, bagi aku ikut apa korang punya skill sekarang. Sekarang ni korang bawa motor apa? Kalau macam aku dulu bawa Kapchai kan. Aku bawa Kapchai, betul aku naik motor ni kira cun lah 500cc. Sebab 500cc ni dia kira sebagai beginner, 400cc ke bawah ni, 500cc ke bawah ni dia kira sebagai beginner bike dekat luar negara. So dia memang beginner friendly lah. So kalau macam korang datang daripada 250 kan, sebab ramai juga lah sekarang ni mula-mula first bike diorang dah bawa 250 kan. Kalau macam 250
nak sedap memang kau kena ambil sisi besar lah. Ambil macam 600 kan, 600 ke atas, baru korang rasa upgrade betul kan. Kalau macam aku, itulah aku angkat motor ni lah. Sebab aku nak belajar lagi bawa motor, nak tahu macam mana body position, throttle control. Sebab benda tu semua aku kena belajar. Motor lain power delivery lain, lepas tu sport bike lah ada body position lain kan. So better korang start ikut step jugalah. Tapi janganlah terlampau rendah kan. Kau macam pergi ambil 250 walaupun kau dah pakai kat chai sebelum ni. Angkatlah besar sikit kalau boleh. Tak perlu besar sangat lah. Macam CM motor, kalau CM motor tu yang 675 tu dah ok lah. Sebab dia 100 HP kan. So aku rasa nak 100 HP tu manageable lah kalau kau ada daripada kat chai kan. Ui, memang salah waktu lah aku nak keluar ni waktu petang macam ni kan. Oh, nak pergi cari makan semua. Kau pergi jalan-jalan lah kan. Memang jam lah kau orang hadap macam ni. Memang kena hadap jam macam ni kan. Tapi motor ni ok lah nak hadap jam macam ni. Tak mengah sangat kan. Tapi still lah, motor ni kan bongkok kan. So kau rasa penat sikit. Kalau ada motor naked senang lah. Sebab badan kau tegak kan. Mana parking lot J2DB tu kan. Kita parking kat sini. Ini selalu kosong. So kau nak buat photo shoot ke apa, memang boleh lah. Memang tak ada orang selalu ni. So kita buat kat sini lah ya. Okay guys, so kalau apa aku punya experience lah motor aku bila aku bawa motor ni kan. Bagi aku motor ni memang syok lah bawa. Untuk korang bawa daily semua memang sedap lah. Ya aku harapkan lah daripada motor ni. Sebab motor ni banyak problem tau dekat bahagian bateri tu. Bateri tu yang paling annoying sekali. So aku harap diorang dapat resolve lah semua problem dekat motor ni dengan cepat lah. Sebab diorang punya waiting tu nak tunggu respon tu agak slow lah Aprilia Malaysia ni. So itu saja video aku hari ni.